Okay, secara overall lah, ekonomi anda madani ni, baik atau tak? Kalau YB nak kupas, nak bagi orang faham secara simple. Perform biasa ataupun underperform? Dia sebenarnya soalan baik atau tidak ni, dia kena tanya kepada audiens yang berbeza. Okay. Okey. Kepada Menteri Ekonomi macam saya lah kan, kita melihat kepada ekonomi makro. Okay. Jadi apa yang orang kata parameter-parameter penting untuk ekonomi makro ni, satu pertumbuhan, satu inflasi, satu kenaikan gaji, satu lagi ialah soal perkara struktur yang mesti diubah secepat mungkin, satu lagi ialah reaksi pasaran di pasaran saham. Ini perkara-perkara termasuk pasaran mata wang? Tak juga? Pasaran mata wang itu dia tidak sangat berada di dalam kawalan kita bagi jangka masa pendek. Jangka masa panjang because it's still very much driven by geopolitics satu. Satu lagi ialah the composition of ekonomi kita. Dan dia ambil masa untuk kita mengubah. Contohnya ekspor kita primarily driven by semiconductor kan. Now berbalik kepada soalan tadi kan, baik ke tidak kan. Sebagai Menteri Ekonomi, sekurang-kurangnya lah untuk tahun 2024 tu, semua perkara ni tick the box. Betul. Setuju. Kan? Setuju. Jadi pasaran saham terbaik sejak tahun 2005. Contohnya kan. Growth 5.1 antara terbaik. Mata wang sebenarnya among the best performing di Asia. Inflasi actually kalau tanya negara lain dia macam mana you buat 2%. Sangat stabil kan. Pertumbuhan gaji I think swasta dan juga kerajaan, if you take overall I think lebih kurang 6% begitulah. Of course kalau you go by sector better lah. So dari segi makro sekurang-kurangnya tahun 2024 itu menunjukkan bahawa perkara-perkara yang nak dibuat oleh kerajaan sebenarnya sudah mula ada result dia lah. 2025 ni kita kena tengok. Sebab dia banyak cabaran. Kalau kita tengok pasaran saham kita betul. Pasaran saham agak ke bawah sedikit lah. Ke bawah banyak jugalah kan. Sebab now tempat lain sekarang ni dah jadi bull market dah ni. Kita masih lagi 1530 and then transaction tak seperti yang sebelum ni. So I think the market ada melihat ke perkara yang dia mungkin tidak se-bullish seperti tahun 2024. Mungkin sebab 24 orang take profit dan tunggu dan lihat. Mungkin. Dia mungkin kan cuma profit taking ni selalunya dia bukan sampai 6 bulan. Kan profit taking ni selalunya ialah dia very short term, minggu, hari dan sebagainya lah kan. The fact that kita punya pasaran saham masih lagi within the region 1530 15 dia menunjukkan bahawa 2025 is a much tougher year lah. Pertumbuhan ekonomi pun I think 4.4 untuk Q1 4.4. Yalah, but Q2 kan, Q3 kan. Jadi I think untuk kita nak beat 5.1 tu I don't know. It's not that easy lah kan. Inflasi mungkin, tapi dia bergantung kepada bagaimana dan bila the next round of subsidy reform happens kan. Jadi itu dari segi makro lah. Tapi kalau ditanya kepada orang lah kan, dia ada pandangan masing-masing lah. And I think it's a fair comment di mana-mana lah. Kerana masalah between headlines ekonomi dengan orang biasa, dia ambil masa sebelum kesan itu sampai kepada orang biasa lah. Kerana dia rasa gaji belum naik secepat yang mungkin kan. Kemudian dia ada masalah yang semua negara perlu berhadapan dengan soal inflasi. Sebab inflasi ni, harga barang ni sekali dia naik, dia tak turun. Dan sebab itu saya contohnya, pandangan saya lah, sebarang dasar itu perlu dibuat secara berhati-hati.
Jadi orang yang kata rindu zaman Najib, kena jawab. Sebenarnya oleh kerana tahun 2015 itu semua perkara dibuat sekaligus dan berganda. Okey. Minyak diapungkan 2015. Okey. Kemudian GST diperkenalkan 6% 2015. So kalau tengok kepada inflasi itu jam 2015. 4% lebih. 4% lebih, which is the highest yang kita ada lah kan. Jadi bila dia jam sekali, dia tak turun dah, dia kekal kat situ lah. Jadi orang bandingkan, dulu roti canai RM1, sekarang katakanlah berapa roti canai sekarang? RM2 kan. Gantung pada tempat lah kan. Sebab itu sebarang keputusan kerajaan tu sequencing penting, balancing between keperluan itu dan jangan menyebabkan inflasi itu naik mencana. Jadi inflasi tahun masa zaman 2022 naik mencana 4% lagi. 4.7. Bila dia naik, dia tak turun dah harganya kan. Jadi orang biasa dia ingat masuk kerajaan baru maka Settle. harga itu akan turun. Bolehlah untuk turunkan, tapi maksudnya kita akan menjadi negara sosialis atau komunis lah, sebab you kena campur tangan sama ada bagi subsidi pukal kan untuk menurunkan harga, ataupun you bagi cash is king